Ramai nampak Puteri Sarah Liana sebagai seorang wanita yang kuat. Tapi, siapa sangka, dia sendiri pernah rasa dirinya terlalu lemah untuk hadap segala ujian hidup. Dalam satu perkongsian video di Instagram sempena Hari Ibu, Puteri Sarah tak dapat tahan sebab bila bercakap tentang perjalanan hidup yang dia lalui selama ini. Katanya, dulu dia selalu fikir dia seorang yang lemah, rasa macam tak mampu nak hadap ujian besar dalam hidup. Tapi bila dugaan datang bertalu-talu, barulah dia sedar sebenarnya manusia boleh jadi jauh lebih kuat daripada apa yang disangka. Menurut Sarah, kadang-kadang kita sendiri yang paksa diri untuk terus bertahan sampai ke tahap maksimal sebab tak ada pilihan lain. Apa yang lebih menyentuh hati, dia mengaku sudah bertahan selama 5 tahun dalam fasa yang sangat memenatkan emosi. Ada masa dia sendiri rasa terlalu lemah untuk teruskan hidup seperti biasa. Tapi, akhirnya, 2 orang anaknya jadi sebab utama dia bangkit semula. Bagi Sarah, kekuatan sebenar seorang ibu kadang-kadang datang daripada benda yang paling kecil. Pelukan anak, senyuman mereka, atau sekadar melihat wajah anak-anak pun dah cukup untuk buat hati yang penat kembali kuat. Dalam caption yang ditulisnya pula, Sarah luah bukan semua orang faham betapa penatnya menjadi kuat setiap hari. Ada waktu hati terlalu lelah, dunia terasa berat dan air mata jatuh diam-diam tanpa sesiapa pun nampak. Namun, setiap kali dia melihat anak-anaknya, kekuatan itu hadir semula sedikit demi sedikit. Perkongsian itu buat ramai tersentuh, lebih-lebih lagi golongan ibu yang pernah lalui fasa jatuh dan bangkit demi anak-anak sendiri. Untuk rekod, Syamsul Yusof dan Puteri Sarah pernah mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 sebelum disahkan bercerai pada Jun 2023. Hasil perkahwinan itu, mereka dikurniakan 2 cahaya mata, iaitu Syaikul Islam dan Sumayyah. Kadang-kadang, orang yang paling banyak tersenyum itulah sebenarnya yang paling penat berjuang dalam diam. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi